Ada pernah tak rasa macam ni? Tengok berita, dengar laporan ekonomi negara, semuanya nampak hebat, gah, berkembang maju. Tapi bila kita cek dompet sendiri, cek akaun bank, rasa macam lain macam je kan? Macam tak selari. Inilah teka-teki besar yang kita nak rungkai sama-sama. Kenapa wujudnya jurang yang begitu besar antara statistik rasmi ekonomi dengan apa yang kita betul-betul rasa dalam kehidupan seharian di Malaysia? Dan inilah dia, soalan cepu mas yang saya rasa bermain di fikiran ramai orang. Kalau betul ekonomi kita tengah pulih, kenapa? Kenapa kita masih rasa tertekan? Kenapa hidup rasa makin sempit? Jom, kita bedah siasat sama-sama. Kita korek apa yang tersembunyi di sebalik nombor-nombor cantik ni. Okey, untuk kita faham betul-betul masalah ni, kita kena mulakan dengan cerita yang indah-indah dulu. Jom kita tengok apa yang data rasmi negara ceritakan pada kita. Sebab, terus terang cakap, atas kertas, laporan ekonomi kita memang nampak cun. Mula-mula sekali, tengok ni, pertumbuhan KDNK atau GDP kita cecah 4.4%. Bukan angka yang kecil tu. Dan apa yang pacu pertumbuhan ni? Sebenarnya, kita semua. Perbelanjaan harian kita digabungkan dengan pelaburan dari syarikat swasta dan juga kerajaan. Ini tanda yang sangat jelas yang menunjukkan roda ekonomi memang tengah berputar ligat. Dan bukan itu je tau, kadar pengangguran kita jatuh mendadak sampai 3.1%. Ini adalah paras paling rendah dalam tempoh 10 tahun. 10 tahun, bayangkan. Secara teorinya, ini berita yang sepatutnya kita raikan besar-besaran kan? Maksudnya ramai orang ada kerja, pasaran buruh pun kuat. Carta ni lagi menguatkan hujah tadi. Tengok, jumlah orang yang bekerja terus naik. Sekarang dah cecah 16.7 juta orang. Jadi, kalau kita tengok angka-angka ni saja, memang nampak macam semuanya perfect kan? Tapi, sinilah ceritanya mula jadi lebih kompleks dan menarik. Okey, ini membawa kita balik kepada soalan asal tadi. Kalau dah ramai sangat orang bekerja, kenapa hidup tak rasa lebih senang? Kenapa poket masih rasa kosong? Jawapannya kawan-kawan, bukan pada berapa ramai yang bekerja, tapi kerja apa yang mereka buat. Kualiti bukan kuantiti. Inilah dia punca masalahnya. Sebelah kiri, kita ada angka pengangguran yang rendah. Nampak cantik. Tapi di sebelah kanan, kita ada realitinya. Ramai yang terperangkap dalam pekerjaan berkualiti rendah. Fikirkan tentang ekonomi gig, macam abang-abang rider penghantar makanan, pemandu e-hailing atau mereka yang bekerja dengan gaji minimum. Ya, ia dikira sebagai pekerjaan, tapi adakah ia stabil? Adakah pendapatannya cukup dan menentu? Itu cerita lain. Petikan ni memang tepat kena pada batang hidung. Ringkas tapi padu. KDNK negara boleh melonjak setinggi langit pun, tapi kalau gaji kita semua tak bergerak ke mana-mana, rakyat tetap akan rasa susah. Titik. Dan inilah realiti pahit di sebalik cerita ramai orang ada kerja tadi. Gaji minimum RM1,500, cuba hidup di bandar dengan gaji sebanyak tu. Memang perit. Graduan kita pula, ramai yang keluar universiti tapi tersekat dengan gaji bawah RM3,000. Dan walaupun kita dengar cerita pelaburan berbilion-bilion masuk, kesannya pada gaji kita sangat-sangat terhad dan tak langsung. Okey, selain isu gaji peribadi kita, ada satu lagi kepingan puzzle yang penting dalam cerita ni, iaitu keadaan poket kerajaan sendiri. Jom kita tengok sama-sama. Tengok ni, hasil kerajaan sebenarnya dah menurun sebanyak 4.1%. Maksudnya, poket negara kita ni makin susut. Duit yang masuk makin sikit. Kenapa? Antara puncanya ialah harga komoditi utama kita, macam minyak sawit dan petroleum, tak berapa memberansangkan dan kutipan cukai daripada syarikat-syarikat besar pun menurun. Ini membawa kita kepada satu istilah penting, Nisbah Khidmat Hutang atau DSR. Nak faham benda ni senang je. Bayangkan gaji bulanan anda. Sebelum boleh beli barang dapur atau bayar bil, anda kena selesaikan dulu bayaran pinjaman kereta dan rumah kan? DSR ni samalah, tapi untuk negara. Ia adalah peratusan pendapatan negara yang wajib diguna untuk bayar hutang dulu sebelum boleh fikir pasal benda lain. Dan carta ini tunjukkan sesuatu yang membimbangkan. Nisbah DSR kita makin naik. Maksudnya, setiap tahun, makin besar bahagian kek pendapatan negara kita yang dimakan oleh bayaran hutang. Apa akibatnya? Duit yang tinggal untuk kita semua, untuk subsidi, untuk bantuan, untuk bina sekolah dan hospital, jadi makin sikit. Jadi, inilah formulanya. Duit masuk kurang, tapi duit keluar untuk bayar hutang makin banyak. Hasilnya, ruang untuk kerajaan bantu rakyat jadi sangat-sangat sempit. Ini mungkin menjelaskan kenapa kadang-kadang kita dengar bantuan lambat sampai atau subsidi bersasar tu susah sangat nak laksanakan. Duitnya terhad.
Okey, kita dah bincang pasal angka-angka makro yang besar-besar pasal kewangan negara. Sekarang, jom kita bawa balik perbincangan ni ke tempat yang paling penting, ekonomi dapur. Macam mana semua ni terasa dalam bajet bulanan kita sekeluarga? Garis masa ni pula tunjukkan satu lagi lampu amaran yang berkelip-kelip. Lebihan akaun semasa kita, senang cerita, ini adalah beza antara duit yang kita dapat dari jual barang ke luar negara, ekspor, dengan duit yang kita belanja untuk beli barang dari luar, import. Lebihan ni dah menjunam ke paras paling rendah sejak krisis ekonomi 1999. Bila sesebuah negara lebih banyak membeli dari menjual, ia akan bagi tekanan hebat pada nilai ringgit dan kesihatan ekonomi kita secara keseluruhan. Dan jadual ni, inilah rumusan kepada segala-galanya. Di sebelah kiri, cerita rasmi yang indah, inflasi rendah, pelaburan meningkat, KDNK tumbuh. Tapi di sebelah kanan, realiti dapur kita yang perit. Harga barang makan asyik naik, gaji kita tak ke mana, dan kos hidup makin menghimpit. Inilah dia paradoks yang kita hadap setiap hari, setiap kali kita pergi pasar atau bayar bil. Akibatnya apa? Kesan sosialnya sangat besar. Golongan pertengahan, M40, adalah yang paling terasa bahangnya. Ramai yang dulunya selesa, kini terpaksa hidup macam golongan B40. Mereka ni terperangkap di tengah-tengah. Pendapatan tak naik setara dengan kenaikan harga barang, tapi pada masa yang sama mereka tak layak dapat banyak bantuan macam B40. Rasa tersepit kan? Jadi, kita kembali kepada soalan pokok. Apakah sebenarnya makna pemulihan ekonomi kalau kita sebagai rakyat biasa tak merasainya? Apa gunanya angka-angka yang hebat kalau kehidupan harian kita masih dibelenggu kesusahan? Ini soalan besar yang kita semua perlu fikirkan. Untuk siapa sebenarnya ekonomi kita ini berfungsi?